Universiti merupakan sebuah medan ilmu, ruang membina jati diri dan tempat bermulanya perubahan seorang insan. Di sinilah lahirnya Warkah Senandika, sebuah syarikat penerbitan berita korporat kampus yang berperanan sebagai suara kehidupan pelajar di Universiti Utara Malaysia. Kami berdiri di atas prinsip bahawa setiap maklumat yang disampaikan haruslah berlandaskan nilai, integriti dan memberi manfaat kepada komuniti universiti. Dengan memfokuskan kepada kehidupan pelajar, usaha kelestarian dan perkembangan komuniti kampus, kami beriltizam untuk menyampaikan laporan yang sahih, relevan dan menyeluruh. Sebagai platform berita yang komited dan berwibawa, kami memaparkan inisiatif hijau, mengetengahkan penglibatan mahasiswa serta mengangkat peranan komuniti dalam membentuk identiti sebuah universiti. Di Warkah Senandika, kami dari Jabatan Editorial mengutamakan ketepatan, ketelusan dan tanggungjawab dalam setiap laporan yang diterbitkan. Liputan kami merangkumi pelbagai aspek kehidupan kampus, daripada aktiviti pelajar, isu semasa sehinggalah kepada pembangunan komuniti. Setiap artikel dikaji secara menyeluruh bagi memastikan penyampaian yang berinformasi, berkualiti dan memberi nilai tambah kepada para pembaca. Jabatan Kreatif berperanan dalam memperkukuh mesej melalui pendekatan visual dan multimedia. Kami menghasilkan rekaan grafik, fotografi dan video yang mampu menyampaikan naratif kampus secara berimpak. Penyampaian visual kami berpaksikan estetika yang relevan serta mesej yang selari dengan nilai, ilmu, alam dan insan. Sebagai peneraja berita korporat kampus di Universiti Utara Malaysia, Warkah Senandika terus komited untuk menjadikan sebagai medium komunikasi yang dipercayai. Kami menyampaikan bukan sekadar berita, tetapi refleksi sebagai usaha, nilai dan juga suara komuniti kampus di Universiti Utara Malaysia. Dengan iltizam yang utuh, kami akan terus menyampaikan kandungan yang bermakna, menyebarkan kesedaran dan menyemai nilai dalam kalangan warga kampus. Kami percaya setiap warkah yang ditulis mampu membawa sebuah potensi untuk mencetus perubahan dalam hati seorang insan. Inilah komitmen kami menyatu padukan ilmu, alam dan insan dalam setiap warkah yang disampaikan.